Tapi kita ada cadang lah, maksudnya bila kita macam mana kita spontan kali pun kita ada siren. Kita akan Ya dah. Cukup. Dah masuk sebab dia pertanyaan nama kan Syed. Mesti kau cakap apa pasal dia ni orang tua ni masuk air. Teruk sangat memory loss. Semoga peminat dapat menerima kami dan mungkin ini juga titik permulaan ataupun titik penghabisan. Persiapan kita alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tiket pun dah macam 85% lah terjual setakat ni. Kita masih mengharapkan yang last minute punya. Biasalah rakyat Malaysia kadang dia nak beli tiket last minute. Persiapan setakat ni alhamdulillah okey. So tiket dalam 80% yang PKM berdiri yang baru buka tu macam mana sambutan? Menggalakkan. Dia bukan berdiri, semua masih kategori terbaru tu. Menggalakkan. Yang usik-mengusik. Mungkin pengunjung boleh kongsikan juga apa keistimewaan ataupun kelainan untuk konsert kali ini. Kelainan, okey. Benda paling utama kali ni untuk kita meraihkan senario sempena 30 tahun mereka dalam industri. Dan satu lagi ke-6 anggota mereka ada. Dan satu lagi arrangement daripada Cak An lah. Muzik yang segar. Satu arrangement yang fresh. Macam apa ni orang cakap, betul-betul konsert punya muzik. So mungkin Cak An boleh share kot pengalaman bekerja dengan senario setakat ni macam mana? Okey, ni baru rehearsal hari yang kedua. So kita baru nak try yang kali kedua lah. Pertama yang itu okey, semua lancar. First tu macam nak get along, nak bermesra tu kan. So baru mencari-cari juga. Lepas tu lepas dah separuh daripada rehearsal tu, lepas tu dah jadi mudah lah. Alhamdulillah. So berapa peratus lagu tu yang diubah daripada Hasan? Ada lagu yang saya ubah banyak, ada lagu yang saya tak ubah langsung, ada lagu yang saya ubah sikit. Dia bergantung kepada jenis lagu tu. Kalau lagu tu yang saya rasa memang betul-betul, bukanlah setengah lagu, semua lagu sing along, tapi setengah lagu tu tak sesuai untuk ditukar, saya tak tukar. So setakat ni ada cabaran tak bekerja dengan abang-abang senario ni? Cabarannya sebab lagu-lagu tu dah berpuluh tahun senario menyanyi. So cabarannya is kalau arrangement baru tu nak bagi masing-masing faham, masing-masing selesa tu memang susah sikit lah. Itu memang faham. Saya rasa tugas MD yang paling mencabar sikit lagu Motor Kapcai lah. Kan sebab input banyak. So kita cubalah insyaAllah. Dari segi artis jemputan? Artis jemputannya belum lagi, kita belum jalan lagi. Katanya malam ni dengan Inang kan. So kita baru nak jalan malam ni. Ya alhamdulillah lah, 25 bulan ni tak lama pun. Kita ada lebih kurang dalam masa 10 hari saja lagi. Mudah-mudahan Allah bagi kita terus sihat, insya-Allah sampai menghadapi konsert. Kita akan cuba buat yang terbaik lah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagilah jalan untuk kita buat semua yang terbaik tu nanti. Cabaran setakat ni bang, ada apa-apa tak? Tu kaki ke apa ke? Cak An bully ke? Cak An nak bully. Saya dah bully. Tapi kami rasa memang dapat Cak An ni salah satu MD yang terbaik lah. Banyak arrangement baru dan segar yang dia buat dan kami rasa lain daripada original album yang dekat dalam tu lagu tapi dengan gubahan muzik yang segar ni kami rasa wow, ni lain macam ni Cak An punya cara dia punya ni. Tanpa menjejaskan originality. Tanpa menjejaskan originality. Terima kasih lah Cak An dan juga pemuzik-pemuzik yang ada lah. Kan? So daripada segi key memang original key lah semua. Tak ada yang drop sebab mungkin Fatu Usia. Sekarang ada satu Fatu Usia. baru satu turun. Lain semua original key. Masih lah. Oh, hebat lagi lah. Daripada segi harmoni semua macam biasa balik. Macam asal. Asal. Masih kental lah. Tapi rasanya nanti bila konsert nanti, suara penonton lagi kuat daripada kita orang. Kita tak risau sangat sakit. Pada part yang tinggi-tinggi tu kita bagi penonton ni. Kita bagi penonton ni. Dia orang pun seronok. Intinya untuk senario ni adalah kali pertama lah berduet dengan Aina Abdul kan. So macam mana perasaan nak menyanyi dengan Aina Abdul ni? Kena tanya perasaan ni. Kena tanya dia. Senario lah. Jangan tanya perasaan kita.
Yalah, berusaha sikit Rio mana pernah nyanyi dengan yalah Aina Abdul pun kita tahu salah satu nama yang besar dalam industri seni kan. Jadi bila digandingkan tu rasa amat bertuah lah. Mudah-mudahan kita boleh dapat chemistry tu lah bersama dengan Aina Abdul tu je lah. Pasal dia orang ni pun pernah berduet dengan Allahyarham Hadiba Noh. So tu pun kira nama besar ketika tu. Rasanya perasaan tu sama lah. Dapat orang yang vokal dia memang kita tak boleh Nafikan lah. Dia apa kalau ikut kami tak dekat besar hati lah kami besar hati pasal Aina Abdul nama besar kan. Jadi kami yang patut seronok besar bangga sangat sebab Aina nak bersama dengan senario kan. Dia pun excited sebenarnya. Sebab apa macam cakap tadi faktor usia. Itu je key dia pun satu cabaran untuk kami sebab kita tahu Aina ada satu key yang amat hebat dia tinggi kan. Kami nak boleh follow dia kita tapi tahu sebagai seorang penyanyi profesional rasa Aina mungkin boleh boleh blend ni kita lah. Kejutan tu memang ada lah sebab kita tahu kan kita pun dah kehilangan salah seorang anggota senario arwah Hamdan. Pastinya ada kejutan malam tu lah. Pak Ayah buat pakor ni. Pastinya ada kejutan. So konsert back to back ni banyak ni macam stamina ni nak konsert. Senario macam banyak je show lately ni kan. Itu stamina kita. Itulah salah satunya exercise juga. So macam free jugalah. Ya. Cuma kali ni tak ada lagu yang sama kita nyanyi. Tapi ada 3-4 lagu mungkin awal lah senario nyanyi lagu ni dekat sini. Tapi itu adalah lagu wajib macam lagu rasmi kami lah. Betul. Kan? Tapi ada antara lagu yang kami jarang nyanyi dekat atas pentas-pentas di luar kali ni sebab benda ni berbayar dan eksklusif. Kami cuba nyanyi yang lain seperti lain. Lain betul. Kiranya untuk konsert kali ni ada tak yang macam tolak beberapa tawaran ke sebab nak buat fokus on konsert ni? Kalau bercerita pasal exclusivity ni memanglah kita mana-mana siapa tawaran yang ada nak buat konsert kita tak boleh terima lah sebab kita dah sign eksklusif dengan Dreamscape dengan Kapla. So basically mana-mana yang persembahan yang tidak melibatkan tiket yang sama level dengan konsert memang kita dibenarkan diberi kelonggaran. Tapi Haida ada dah datang lah itu untuk basking underground lah. So sebab kita pun tak nak macam untuk konsert macam sama juga kan, so kita bagi kelainan lah. Kalau tak orang cakap basking itu dah Haida dah. So yang ni macam Aina Abdul ni pun sebenarnya dari side kita orang macam kejutan jugalah untuk peminat. Macam orang kebanyakannya tak bajet kita pilih Aina Abdul. So macam orang bajet Aida ke siapa ke tapi tiba-tiba Aina Abdul. Maknanya untuk konsert ni memang seorang sajalah penyanyi. Seorang saja. Itu bajet yang ada lah. Lawak-lawak spontan bersama dengan audience semua adalah. Tapi soalan ni apa itu yang kami punya salah seorang pada ini lah apa Kapla dengan Dreamscape punya orang cakap kat situ lah pasal kita tahu Ideal Life ni dia dah ada sejarah dia tersendiri di mana dia risau juga lah macam soalan abang tadi kan sebab sebab apa sebab spontannya pasal benda tu patut tutup 11.30 jawabnya kami pun jadi kumpulan yang kedua selepas Wali jadi benda tu abang kami pun nak cubalah sebab kalau show dekat luar tu pun kita tak terkawal masa kita kan. Untuk habiskan kita tarik kan kadang untung juga dekat organizer yang buat kan. Tapi kita ada cadang lah. Maksudnya bila kita macam mana kita spontan sekali pun kita ada siren. Kita akan dia dah. Tapi sebab dia pertandingan rasa kena langgar kat siren tu. Tapi yang penting sekali kita kena habiskan 11.30 sharp untuk peminat dapat menerima kami dan mungkin ini juga titik permulaan ataupun titik penghabisan. Dengan sahabat-sahabat lain, produksi yang terlibat, tenaga kerja, pemuzik juga. Rasanya kita nak sukses lah. Maksudnya kita nak benda tu rasa berbaloi sangat untuk kami, untuk mereka yang terlibat dan untuk penonton jugalah yang beli tiket. Itu harapan saya dan saya rasa semua harapan pun berharap benda yang sama. Pada saya tidak mengharapkan pada kesinambungan konsert ini. Kalau ada adalah bonus lah kan. Tapi yang paling penting ialah meninggalkan memori yang paling indah kepada senario dan peminat-peminat yang ada lah.
kecuali mereka yang dah tak ada lah kan. Ya. Dah tak ada cuma dia ingat kan. Ya, betul. Lebih kurang macam tu lah. Saya mengharapkan agar konsert senario 30 tahun Last Kopi ini menjadi satu kenangan indah kepada fan-fan yang datang, dan jadikanlah dia sebagai satu kenangan 30 tahun senario dalam industri seni. Pada saya dah semua dah bagi jawapannya. Saya nak mohonlah mana yang tengok video ni nantikan 25 bulan 4 2026 konsert senario Union. Yang penting doakan kami semua sihat, terutama saya dengan Azli, janganlah gaut kami datang. Agar semoga kami dapat beri persembahan yang baik untuk semua. Terima kasih kepada Dreamscape dan juga Kapla, termasuk Cak Adi. Terima kasih. Saya sangat berterima kasih lah saya dapat peluang jadi MD untuk senario, sebab daripada kecil saya dah tengok senario. Memang semua yang umur saya ni, saya rasa dari kecil ni lah hiburan kita. Pernah So, kecil saya pernah kecil. So saya sangat berbangga dapat jadi MD untuk senario kali ni. Sangat bagi saya dalam career saya ini adalah satu peluang yang agak unik dan apa ni? Okay, best lah. Pencapaian yang saya rasa best lah saya dapat. Okey. Yang putih